Rantai emas dekat sarang burung. So ini Syarizal, dia ada Proton Inspira. Dia modify lawa-lawa. Dia selalu post video share parts apa dia pakai, macam mana dia cantikkan kereta dia. Tapi satu hari tak ada hujan, tak ada ribut, rantai emas dekat sarang burung. Syah post video VTT. Dia terkejut ada burung buat sarang pelik dekat tempat dia. Ada kulit ular, ada rambut, lepas tu rantai emas. Syah panjat tengok dekat-dekat, ada chop 916. Fuh, jackpot. Macam rantai emas si harimau panjang. Ni rantai yang dia hadiahkan, member Cina bagi. Okay, dia panggil saya Big Brother. Big Brother. Tapi Syah tak ambil rantai emas tu. Emas tu bukan hak dia. Dia tak sampai hati nak rosakkan sarang burung tu. Dia sambung share video baru nak cari tuan punya emas. Netizen siap beri nasihat. Nasihat saya, biarkan je gelang tu, biar habis menetas anaknya. Emas tu kau anggaplah dia sewa. By the way, ini burung kelicap ya. Bahasa English dia sunbird. Tiba-tiba pada 11 Januari 2025, Syah update video baru. Dia balik dari cuti, tengok sarang burung dah hancur, rantai emas dah lesap. Dan yang paling pelik, Syah pula yang kena kecam. Tak salahkan pencuri, tapi salahkan owner yang up. Syah jawab simple je. Kalau emas tu rezeki aku tetap kena iklankan dulu. Tapi bila kita cuba buat baik, ada pula yang ambil peluang. Dan yang paling menyentuh hati, burung tu tak give up. Dia terus sambung bina semula sarang dia. Dan menurut Syah, anak burung tu dah menetas. Walaupun burung cuma ikut naluri, dia tetap jaga tempat dia. Tapi manusia yang ada akal dan hati tak kenal simpati, malah buat jahat demi keuntungan sendiri.